Pentas ACL Elite menyaksikan pertembungan epik antara Harimau Selatan dan gergasi Arab Saudi Al-Ahli. Meskipun turun dengan semangat juang yang tinggi, satu malam yang penuh drama telah menanti Johor Darul Ta'zim JDT. Minit ke-19, sinar harapan menyala. Disiplin tinggi anak buah Cisco Munoz membuahkan hasil apabila hantaran silang tajam Jairo memaksa Ali Majrashi tertolak bola ke gawang sendiri. JDT mendahului 1-0. Seluruh Malaysia bersorak, impian ke separuh akhir nampak semakin cerah. Namun, rentak perlawanan berubah drastik pada minit ke-37. Insiden cemas melibatkan kecederaan serius Jairo menyaksikan Ali Majrashi dilayangkan kad merah. Al-Ahli pincang dengan 10 pemain. Ramai menyangka ini kelebihan buat JDT, tetapi kualiti bintang dunia mula berbicara. Bangkit dari tekanan, Frank Casey menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Masuk separuh masa kedua, tekanan Al-Ahli tidak luntur. Minit ke-58, Galeno meledak satu rembatan padu yang menerjah gawang JDT. Kedudukan berubah 2-1 buat pasukan pilihan. Strategi berkubu Al-Ahli nyata menyukarkan. Walaupun Bergson dan Yago Cesar dimasukkan untuk menambah sengat, benteng Al-Ahli kekal utuh. Keputusan 2-1 kekal sehingga whistle penamat. Impian JDT mungkin tersekat di sini. Namun semangat mereka telah membuktikan bahawa Harimau Selatan mampu menggegar gergasi Asia.